Siapa yang tengah cari motor yang seakan-akan zone test tapi bawah bajet 16,000, ini dia Bosch SR3. Korang boleh tengok dekat bahagian design dia ni, dia nampak premium, nampak futuristic and muka dia seakan-akan muka robot. And lagi satu, korang boleh tengok dekat bahagian lampu ni, dia nampak smart and dia nampak sporty. Untuk bahagian enjin dia pula didatangkan dengan 244cc, single cylinder single overhead dan menghasilkan 25.5 horsepower dan juga 23 Nm of torque. Untuk bahagian top speed dia pula, korang boleh pergi dalam 140 km per jam. Untuk meter dia menggunakan meter TFT panel 7 inci and korang boleh tengok dia punya setting dekat dalam skrin ni. And lagi satu, korang boleh connect dengan phone korang untuk tengok dashcam. Untuk tangki minyak dia pula 14 liter. So korang boleh pergi dalam anggaran 400 km macam tu. Untuk bahagian seat compartment dia pula, korang boleh letak satu biji helmet and dia ada ruangan lagi tahu untuk korang letak barang-barang yang lain. So memang cukup lah, memang puas hati. Lagi satu, apa yang best dekat motor ni, dia siap bagi korang hand warmer. So korang boleh main 3 level and kalau korang nak lagi sedap, korang boleh je on benda ni. Korang rasa dengan harga bulanan 341 dengan harga cash on the rate 15,900, memang berbalik ke kalau korang nak ambil motor ni? So kalau korang berminat dengan Bosch SR3 ni, korang boleh PM saya dekat tepi, tak pun boleh ambil nombor dekat bio. Jangan lupa follow, like and share untuk video seterusnya.